Dah nak gerak Ke mana ke mana kita? Kita nak pergi ke Si Jangkang. Warisan khas. Okey. Jom. Jangan. Salah kawan, mau pangkat ni. Belum mana? Duduk atas. Duduk pegang telefon. Boleh tadi sudah sebab hari ini saya dekat Sekali nak ambil video. Ambil video, go, video. Okey, ni play untuk sound check. Bang, tempat bang? tak ada kat aku. Tak lalu tadi. Allah. Ni kita punya komputer. Gigi lah dia ni muka dia. Alis, nama muka. Hai. Ada kata apa-apa ke? Tak terkata. Hari ni aku tak nak berkata-kata. Tak nak berkata Dia memang GoPro. Belum. Raja ni nyanyi tu. GoPro. Ibarat saya. Mantap lah. Baik. Lah. Mana cakap apa-apa Jan? Yalah. Jauh sikit. Okey. Okey. Semua ni kumpulan Sirap Band datangnya dari Sungai Balang. Tapi masa ni kita orang tengah macam nervous lah. Gemetaran menunggu giliran ni. Selepas ni kita main. Okey? Okey. Baik. Jadi kita masih dapat dengar lagi. Syukur Alhamdulillah disegarkan muziknya untuk sama-sama kita mendengarkan muzik peninggalan orang lama sampai sekarang. Alhamdulillah dengan bakat muda kita naikkan semula untuk di dalam irama ini. Baiklah, terima kasih kepada otak-otak kita Son of Adam. Alright, baiklah untuk kugiran yang seterusnya saya membuang masa menjemput, iaitu diberi nama kugiran Sirap Band. Okey. Saya tak tahulah, mungkin orang suka minum air sirap, saya rasa buat. Tak apa, nanti kita interview. SEE Sirap. Betul. Alright. Itu dia. Okey, kita jemput. Sama melengahkan masa lagi. Itu dia. Kita ada satu lagi penampilan istimewa sebentar saja lagi selepas daripada Sirap Band ini. Kita tunggu sama-sama. Itu dia. Anggota kumpulan Sirap Band. Jadi kalau dekat dalam irama 60 kita panggil kugiran. Kita tak boleh nak panggil band. Dia rasa macam ganjal sikit. Sesuai sebab kugiran tu adalah kumpulan gitar rancak. Okey, bermula daripada zaman Tan Sri P. Ramlee lagi sehingga sekarang, syukur Alhamdulillah. Muzik ini berjalan dengan sempurna di corong-corong radio dan juga di seluruh tanah air, di radio klasik dan berbagai-bagai lagu yang kita dengarkan. Macam saya cakap tadi, terutamanya sekali lapisan anak muda mendengarkan muzik ini semula, disegarkan semula sehingga ke hari ini. Baiklah, itu dia, kita set up sikit untuk Sirap Band. Nanti kita akan vocalisnya. Alright, kita test dulu mic. Okay, alright. Assalamualaikum bang, kita test dulu mic. Waalaikumsalam. Okay, pertama kali sampai di Warisan Hall ke ataupun kedua, ketiga? Baru pertama kali. Okay, alright. Okay, namanya siapa bang? Wak Ijan. Daripada? Sungai Balang kecil. Itu dia. Orang Jawa. Semangat huruf. Saya pun ada belajar sikit cakap-cakap Jawa lah. Okey, Wak, 5 buah lagu. Tentunya lagu irama 60-an yang disegarkan daripada dulu sehingga sekarang. Wak masih lagi kekal setia di dalam irama 60-an. Alhamdulillah. Baiklah.
Kita akan dengarkan daripada Sirap Band. Kita akan dengarkan 5 buah lagu yang mereka akan bawa khas untuk anda semua bersama vokalisnya dan juga vokalis wanitanya. Baiklah, beri satu tepukan untuk Sirap Band. Terima kasih. Awak Ijan? Saya ni betulnya rejek lah kata orang Jawa. Tak pernah tau kat sini. Yelah, kita terima kasih Wak Jan. Alhamdulillah awak kita sampai juga dekat Si Jangkang ni pada hari ni. Sampai untuk hiburan semua yang berada di sini. Kami dari Sirap Band dari kampung Sungai Balang Kecil Muar, orang Jawa. Ya, orang Jawa, dan kami berkolaborasi bersama dengan Wak Ijan sebagai otai 60-an di daerah sana, dan kami ni adalah pelapis-lapis baru. Jadi kalau tu lagu 60-an tu tak kesampaian tu, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf lah kalau tak dapat memberi yang kebosanan. Tapi apapun, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang kami untuk datang ke sini. Okey Wak, lagu Hajar, lagu yang pertama. Lagu yang pertama daripada kumpulan Sirap Band, lagu yang berjudul Pergi Tanpa Kata, Ahmad Jais. Aduh, sedih lagu itu. Okey. Penari latar. Ada penari latar kat sini. Sebenarnya di Johor, kami masih lagi, kalau tak ada lagu-lagu irama 60-an ni di majlis-majlis kahwin, ibarat dia macam tak meriah. Di Johor masih lagi aktif dengan irama-irama lagu 60-an. Tapi nak jumpa yang ori atau tak ori tu mungkin adalah juga perbezaannya. Okey, terimalah lagu pertama daripada kami, Sirap Band. Mengapa kita
Lagu yang pertama dari Sirapen. Sirapen air sirap. Main kat majlis kahwin, air sirap je. Apa sirap? Itu yang sebenarnya puncanya kumpulan sirap band ini ditubuhkan. Okey, lagu seterusnya Waijan. Paduan Kasih. Bukan paduan kasih. Waijan mainnya. Paduan kasih. Betul. Dah tuek lupa je lah. Faktor Rusia. Dia masih lagi. Apa tadi Waijan? Paduan kasih. Dah tuek lupa. Terkejut saya. Okey. Dah habis dah. Rezeki saya dah habis.
Dah tutup gaya kan. Untuk meneruskan hiburan, saya serahkan kepada Siram Band. Terima kasih kepada semua. Baik, jangan tegur dulu. Nah, kita janji tadi nak sama-sama kat atas ni Joget, Waijan, joget. Wah, Ijan fikir dia punya nervous je. Saya punya nervous je tak fikir. Joget, Wah, joget. Joget je. Okey, lagu seterusnya ni dipublikkan oleh Rafi'ah Boang. Sebuah lagu yang bertajuk Menunggu. Saya cuba yang terbaik lah ya. Terimalah daripada kami Sirap Band. Dia kat depan ni. Baik, Ijan tak habis lagi duduknya Okey, kita teruskan hiburan lagi dengan lagu daripada Sirap Band. Oh. Mata Kayu keranjang. terus. Markah penuh Aduh, lagi dedet dia nak buat ni. Okey, kita enjoy kan petang ni kan, betul tak? Walaupun dia masing-masing masuk pertandingan. Okey, lagu seterusnya kepada mata-mata keranjang. Tak adalah, saya percaya kat sini tak ada mata keranjang. Okey, terimalah lagu yang dipublikkan oleh Afidais, Mata Keranjang. Ni lagu yang pertama lah kiranya saya nak menyanyikan lagu ni. Kalau tak warisan hall panggil, mungkin saya tak kenal, tak tahu lagu Mata Keranjang ni. Okey, terima daripada kami Mata Keranjang. Cantik
kursi. Betul-betul awak ni karakter mata keranjang ni. Ya juga. Okey. Okey, lagu seterusnya. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh J. Kamisa. Saya tengok awak yang joget saya semput. Lagu sedih ni. Ya, sedih sikit awak. Sikit je, jangan lebih-lebih. Oh, buat tanya lagu si tak sedih, dia nak joget kan? Ya. Kau yang sepenggah. Okey. Ambekan wah, ambekan. Lagu sedih lah kan juga. Okey. Kita mulakan. Berlakon. Lakon dia. Nasibku ini
Belum. Okey. Yang terakhir, boleh rancak sikit? Boleh. Terimalah, siapakah gerangan? Datang jauh-jauh kan? Okey, terimalah lagu Siapakah Gerangan yang dipopularkan oleh Sani Sahuri. Beri satu tepukan kepada untuk Sirap Band. Itu dia. Terima kasih. Nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Wahid dan juga Warisan Hall kerana sudi mengundang kami, Sirap Band yang jauh daripada Batu Pahat. Betul, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Betul, alhamdulillah. Mereka merancakkan irama 60-an. Beri satu tepukan sekali lagi untuk Sirap Band. Terima kasih Wak ya. Baru okey Wak, carikan sikit badan. Tapi sebelum tu, sebelum turun ke pentas, seterusnya saya menyebut Dr. Abdul Razak Hasbullah sekali lagi untuk menyampaikan sijil penghargaan untuk hari ini band dan juga kubiran kita. Ada sedikit sijil penghargaan untuk festival dan konsert 60-an Warisan Hall Studio. Alhamdulillah berjalan lancar. Hari ni hari kedua Wak, kebut naik. Baiklah. Baik, gitarisnya best main. Bagus. Hebat. Satu-satu tone tu dia ambil. Bagus. Baik. Okey.
Terima kasih. Jauh datang. Alhamdulillah di Warisan Hall Studio beginilah Wak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, sama-sama meriahkan festival konsert 60-an. Okey. Nanti kita boleh ambil kembali kat depan Wak. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Bang, kita apa bang? Ibanez Premium. Itu letak balik lah. Kau cakap sama main. Ya, tak ada main. Betul. Banyak buat tapi ada satu je piala ya. Boleh rumah nanti. Did you smell it? No. Kita apa bang? Okey, yang ni pendek kita. Kakak main. Okey, sekarang macam mana? Okey, sekarang macam Okay, mana? Assalamualaikum guys. Kita siaran di Warisan Hall Jangkang, Muar Raya Wak Akhir. Pada petang ni sebelum kita pulang ke Muar, kita lihat-lihat dulu tempat di Warisan Hall ni di mana terdapat barang-barang antik dan barang-barang rare yang kita jarang jumpa di Muar. Dan kita boleh ambil ilmu di sini lah. Kita lihat lah pada muzik-muzik